kepada ahli parlimen. And yet, that bloody liar, penipu besar kaki temberang Anwar Ibrahim itu, tanya ke ahli parlimen, tak baca treaty ke? Dia berniat dengan jahat untuk mengaburi mata puluhan juta rakyat Malaysia, seolah-olah ahli parlimen dah baca treaty itu. Ini adalah satu kebangsatan yang tak boleh dibiarkan. Ini adalah satu kebangsatan yang tak boleh dibiarkan. Okey? Aidil. Sekejap, Anas. Dia boleh bagi bayangan kononnya bila benda tu keluar, tak baca treaty ke? Walhal treaty tidak dapat. Masih menjadi misteri. Sedangkan di Indonesia benda tu dah pergi. Indonesian dah tahu. Lawmaker di Indonesia dah tahu. Kita tak tahu apa-apa, saudara-saudari. Dan kes Ambalat, tak kisahlah konon pempengaruh ini yang dedahkan. Kali pertama isu Ambalat keluar adalah daripada studio ini. Sebelum dia menjadi kecoh di seluruh Malaysia. Saya ingat petang tu, Anas, what is the latest update on Ambalat? Anas cari dekat saya, Anas duduk depan laptop 1 jam meneliti semua media-media Indonesia, melihat segala-galanya. Kes berkenaan dengan Ambalat kali pertama datang dari studio ini. Saya dipanggil memberikan keterangan di IPD kerana perkara ini. Kami diikut oleh pihak-pihak, orang pergi lalu lalang dekat kawasan ofis adalah kerana perkara ini. This is not a small matter. This is not a laughing matter. Kena ingat, Anwar Ibrahim ketika di Indonesia boleh bercakap, Indonesia adalah abang besar dan kami adalah adik kecil. Inilah betapa bangsatnya seorang Perdana Menteri yang bernama Anwar Ibrahim. Sambung, Anas.